Assalamualaikum. Okey, so hari ni kalau korang nak tahu berapa kos untuk bela Nissan GT-R R35 Godzilla. Okey, so untuk kereta ni saya dah beli cash. So dia punya bulan-bulan tu tak pening macam orang lain lah. Cuma saya perlu jaga dia punya maintenance lah, macam wear and tear, dia punya minyak hitam. Okay, so hari ni saya punya kereta ni, dia punya brake tu dah, kalau Terengganu cakap tak makan lah. Dia dah, kita tekan dia dah tak ada nak pergi dah. Tapi saya check dia punya brake disc dia tu masih tebal lagi, dia punya disc pun okey lagi. So saya suspect dia punya fuel brake ataupun pump brake dia tu. Tapi nak tahu, jom kita pergi hantar kereta ni dekat bengkel. So kalau korang nak tahu berapa kos kalau korang nak pakai GT-R nanti, berapa kos untuk bela kereta ni, nanti saya akan tunjuk dia punya kos dekat hujung video ni. So jom follow saya. Let's go. Okay, so kita dah check condition kereta saya ni. So apa yang kita tengok, dia punya air minyak dia tu dah terbakar dah. So kita cuba kita bleeding balik. Bleeding dulu bang kan? Bleeding pakai mesin, kita bleeding dulu. Lepas tu baru kita test okey ke tak okey. So sementara nak tunggu kereta ni siap, saya nak pergi tengok saya punya Lamborghini dekat wrapping dah siap ke belum. So nanti baru kita datang balik. Itu sahaja. 5 hours later. Okay, so sekarang dah dekat pukul 9 malam. Tadi saya pergi tengok kereta Lamborghini saya. Lepas tu kereta saya GT-R tu baru siap dekat bengkel lah. Banyak dia repair lah. Dia punya tak apalah, nanti dekat bengkel lah kita tengok. So jom kita pergi bengkel tu sekarang sebab dah lewat malam. Let's go. Okay, so barang yang kita tukar, dia punya brake master pump dia problem. So bukan brake pack macam saya beritahu tadi. Saya suspect dia punya pump dia. So yang ni cost 2,000 dengan total semua 2,700 total dia. So kalau korang nak beli kereta GT-R, inilah harga-harga yang korang nak kena tahu lah. Ni antara salah satu banyak benda lagi. Kalau katakan barang-barang, pasal yang ni model 2014, so banyak benda yang nak kena repair. So itu sahaja untuk vlog kali ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kereta GT-R R35 ni, korang boleh komen, korang boleh repost. Itu sahaja. Assalamualaikum.